Saya mau tanya kepada Luqman Musa. Okey, baik. Okay, Luqman Musa. Saya minta maaf sekejap lah sebelum saya tanya. Apa-apa pun, masa di partnership hari itu, Luqman ada cakap nak comeback Lufai buat lebih hebat daripada yang sebelum ni. Tapi setakat ni yang saya nampak macam biasa-biasa saja. Mana yang kau cakap kau nak comeback Lufai boom boom boom? Semasa di partnership tu saya cakap saya akan saya nak partner dengan Fael untuk bersihkan rekod saya sebab saya dengan Fael je partnership sehari tak cukup 100k. So saya dah buktikan sehari saya dah cukup 100k. Apa benda yang tak nampak? Awak buta ke? Saya nak tuju kepada Aslah. Okey. Aslah, sebelum tu aku nak tanya sikit. Mu partner dengan Daus ni berapa hari lah? 4 hari. 4 hari. Okey, 4 hari. Mana lebih better musyik dengan Daus 4 hari ataupun musyik dengan Harry 4 hari? Apa yang kelebihan yang ada pada Daus yang tak ada pada Harry langsung? Aku tak nak jawapan ni dengan jawapan selai. Aku nak jawapan ni yang betul-betul. Kira Harry ni sendu lah kira mu nak ayat kita. No, ada. Yelah Masa betul lah, awal-awal sendu lah masuk. mu nak cakap Harry ni sendu. Aku- Ni kita tanya kelebihan dia ada daripada dia ni. Disebabkan Harry respect mu lah sebab tu saya mu jadi sendu macam tu. So 4 hari ni mana yang lebih better? Harry ataupun Daus? 4 hari.